Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini aku nak buat satu review berkaitan dengan satu makanan yang telah disediakan oleh Alisha Little Kitchen, yang mana pada pendapat aku makanan ni adalah makanan yang memang orang Malaysia ni suka betul. Okay, memang orang Malaysia ni suka betul. Jadi apa benda yang telah disediakan oleh Alisha Little Kitchen? Jom kita tengok. Okay, inilah dia yang telah disediakan oleh Alisha Little Kitchen. Okay, korang boleh nampak kat sini, nampak ke? Okay, Alisha Little Kitchen kat situ. Sebenarnya kotak ni kosong pun. Kosong je, aku dah buka dah. Boleh je lempar-lempar ni kan. Dah buka dah pun. Okay, aku dah unboxing. Ni bukan unboxing sebab aku nak buat review je. Okay, makanan dia sebenarnya ada kat sini. Okay, nampak ke? Boleh nampak? Okay, inilah namanya cheese tart. Kan aku cakap orang Malaysia memang suka makan makanan yang macam ni. Yang jenis-jenis macam ni kan memang orang Malaysia suka. Yang telah dibagi pada aku ni oleh Alisha Little Kitchen ni, okay, dia bagi pada aku adalah yang set premium. Yang sebelum ni aku pernah beli juga Alisha Little Kitchen punya cheese tart ni, tapi yang aku beli tu adalah coklat punya flavor lah. Tapi yang premium ni dia ada 4 flavor. Okay, yang pertama flavor dia adalah flavor durian. Ni durian. Kemudian dia ada flavor perasa ke perisa. Okay, perasa onde-onde. Lepas tu dia ada biskof ke apa nama dia, biskof, dan dia ada perisa magnum. Jadi 4 lah. Okay, dalam satu kotak ni korang akan dapat 4 flavor ni. Okay, jadi aku nak try satu persatu. Kita rasa durian, onde-onde, biskof dengan magnum ni dulu. Okay, kita try satu persatu. Okay, first aku nak try yang ni dulu. Boleh nampak ke? Okay, yang ini. Ini perisa durian. Kalau tengok color pun dah tahu lah durian kan. Ui, kuat baik rasa durian dia. Adalah rasa durian dia. Tapi kalau kau nak rasa durian betul, bagus kau beli durian kan. Dia punya orang panggil apa yang lapisan luar ni, crust ke orang panggil. Crust ni dia sedang-sedang, tak lembut sangat dan dia tak keras sangat. Dia sedang-sedang, kalau masuk mulut tu kira sedap-sedap kita kan. Dia senang-senang untuk kita kunyah. Dan dia ada letak durian, perisa durian ni warna kuning ni. Okay, durian. Lepas tu dia punya ni, aku tak silap aku ni cheese aku rasa ni. Rasanya cheese ni, tapi dia punya rasa memang padu rasa durian tu lah. Dia punya inti durian tu memang lembut. Rasa memang durian betul. Yang durian ni rasa dia memang best, sedap. Okay, okay, yang kedua kita try yang ni pula. Nampak ke? Boleh nampak ini onde-onde kalau tak silap aku lah. Onde-onde ni tak silap aku dia, kalau kek ke kuih kan dia sebenarnya kelapa dengan gula merah kan. Kalau kita tengok kat sini, dia memang ada kelapa lah kat atas dia tu. Nampak ke? Okay, kat atas dia tu ada gula merah dengan kelapa kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tunjuk dalam dia, boleh nampak kan? Okay, dalam dia tu ada gula merah dekat bawah tu. Apa tu yang hijau ni tak silap aku kelapa kot. Tapi memang sedap rasa dia tak terlampau manis, tak terlampau tawar lah, sedang-sedang elok lah. Sedap lah untuk orang makan kan. Padu, durian dia sedap, onde-onde dia pun sedap. Memang ngam lah, nama dia premium kan. Ini flavor yang ketiga. Boleh nampak ke? Okay, ini flavor yang ketiga. Flavor ketiga ni nama dia Magnum. Biasa korang tengok kan kalau aiskrim Magnum kan. Aiskrim Magnum tu kan dia coklat, lepas tu dia ada kacang kan situ. Ni lebih kurang ni lah. Cuma dia tak sejuk je lah. Ui, kacang dia berlambak Dalam dia, kalau korang nampak, dia ada coklat dalam tu. Itu yang putih ni aku tak tahulah apa benda. Coklat putih kot. Tapi sedap juga. Boleh tahan lah. Ini tadi Magnum. Magnum dia ada coklat dengan kacang tadi tu. Okay, flavor yang keempat ni nama dia biskof. Nama dia biskof. It's a biskof kat sini. Nampak? Okay, biskof ni, tapi boleh kita tengok luaran dia ni, dia macam ada macam gula-gula merah juga kan kat atas dia tu. Nampak ada gula merah. So kita try lah. Kita rasa dulu. Aku sendawa pun bau-bau durian tu. Biskof ni kalau ikut lidah aku macam rasa apa? Karamel.
Dia macam ada rasa caramel tu. Oh, sedap tu. Straight seminggu aku makan. Obesity aku. Tu punya sedap tu. Haru. Tu tadi 4 flavor yang aku dah tunjuk tadi kat korang. Yang pertama durian, yang kedua onde-onde, yang ketiga magnum, dan yang keempat biscoff. Okay, ini terdapat di dalam set premium lah. So, siapa-siapa yang nak beli cheese tart ni, Alisha Little Kitchen ni, okay, aku ada letakkan contact number, aku ada letakkan dia punya Facebook link semua dekat bawah description tu. Korang boleh tengok situ, korang boleh klik kat situ, korang boleh pergi kat situ dan korang boleh try beli. Okay, dan ini dia based in Tawau. Ni korang boleh dapatkan daripada Alisha Little Kitchen ni. Dia punya cheese tart memang sedap babe. Ni terasa sampai sekarang ni. Dan dia bukan ada yang premium ni saja, dia ada macam-macam flavor. Korang boleh buat yang besar ke, korang nak buat yang kecil ke, tu terpulang pada korang. Okay, tempah saja pada dia, insya-Allah dia boleh buatkan. Korang nak yang ada color-color, korang nak yang ada kartun ke dekat atas cheese tart tu, nak letak bendera apa-apa pun korang boleh letak, minta saja pada dia, insya-Allah dia boleh buatkan untuk korang. Okay, jadi ini saja review untuk hari ini. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.